Lutfi Muhammad. Kami dari DBPSS SMK Sri Aman. Sekarang kami berada di Kuala Lumpur City Centre, KLCC. Menara berkembar Petronas atau lebih dikenali sebagai KLCC mempunyai 88 tingkat setinggi 452 meter. Menara ini telah dibina oleh arkitek terkenal dari Argentina iaitu Caesar-Pelli dan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Mahathir Mohamad. Ramai pelancong datang berkunjung untuk melihat menara ini, tidak kira pelancong tempatan maupun pelancong dari luar negara. Malah, ramai yang bersetuju bahawa perjalanan seseorang pelancong ke Kuala Lumpur tidak lengkap jika tidak melawat Menara Petronas. Sekarang kami berada di lintasan Salomon dan akan menaiki Jambatan Salomon. Sebelum menaiki Jambatan Saloma, terdapat tanah perkuburan Islam yang terletak bersebelahan dengan Jambatan Saloma. Jambatan Saloma ini diberi nama bersempena dengan nama penyanyi tanah air legenda kita iaitu Saloma yang dikuburkan di tanah perkuburan ini. Reka bentuk keseluruhan jambatan ini ialah susunan sirih junjung. Sirih junjung merupakan tradisi orang Melayu dulu yang digunakan ketika majlis perkahwinan. Jambatan ini menghubungkan Kampung Baru dan Kuala Lumpur City Centre. Panjang jambatan ini kira-kira 370 meter dan jambatan ini dibuka 24 jam. Manakala lampu-lampu cantik ini pula hanya dibuka pada pukul 7 malam hingga pukul 11 malam. Pada keesokan harinya, kami bertolak ke Kuantan, Pahang untuk bersiar-siar di Pantai Ceranting. Sekarang kita berada di Pantai Ceranting. Keindahan Pantai Ceranting telah menarik ramai pelancong untuk datang berkunjung kerana lautnya yang membiru dan pasirnya yang memutih. Bukan itu sahaja, terdapat juga kedai-kedai yang menjual cenderahati kepada para pelancong untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Pada waktu malam, kami menjamu selera di restoran terkenal iaitu Ana Ikan Bakar Petai. Restoran ini menyajikan masakan makanan laut sejak turun-temurun. Sekian sahaja dari kami. Saya Nur Sarah.